Selamat datang semua. Kalau anda seorang pelajar universiti, anda mesti faham sangat cabaran ni. Menulis pada peringkat ijazah bukan setakat susun fakta kan? Ia lebih daripada tu. Ia tentang membina satu suara ilmiah, suara yang jelas, yang ada autoriti dan yang paling penting, meyakinkan. Jadi dalam perkongsian kali ni, jom kita kupas satu kerangka yang boleh bantu anda bina suara tu. Pernah tak anda rasa macam ni? Satu subjek minta analisis kritikal, satu lagi minta laporan makmal. Tapi, entah kenapa, cara kita tulis semuanya lebih kurang sama je, macam satu format esei sekolah. Rasa macam ada yang tak kena kan? Sebenarnya, ini satu masalah yang sangat-sangat biasa dan ia berpunca daripada satu salah faham besar tentang apa itu penulisan akademik. Inilah puncanya. Kita boleh panggil ia perangkap gaya esei. Ini adalah tabiat kita untuk anggap semua tugasan akademik tu sebagai satu jenis esei yang umum. Masalahnya ialah, bila anda guna format yang tak sesuai, contohnya, tulis laporan makmal dengan gaya penceritaan, apa jadi? Hujah anda terus jadi lemah dan kredibiliti anda sebagai penulis pun boleh terjejas. Okey, ini membawa kita kepada isu utamanya. Kita kena buang jauh-jauh mitos yang kata ada satu format universal untuk semua penulisan akademik. Hakikatnya, penulisan akademik ni sangat dinamik. Tak ada satu pun format tunggal yang sesuai untuk semua keadaan. Jadi, kalau bukan satu format, apa yang tentukan cara kita menulis? Semuanya bergantung pada 3 faktor utama ni. Pertama, tujuan. Adakah anda nak terangkan sesuatu, nak analisis atau nak pujuk pembaca? Kedua, khalayak. Siapa yang akan baca tulisan anda? Pensyarah, pakar dalam bidang. Ini akan tentukan tahap formaliti dan teknikalnya. Dan ketiga, disiplin ilmu. Cara orang tulis dalam bidang sejarah memang jauh berbeza dengan bidang kejuruteraan kan? Habis tu, macam mana kita nak selesaikan masalah satu saiz untuk semua ni? Jawapannya terletak pada satu konsep yang akan ubah cara anda menulis, iaitu genre. Cuba bayangkan, genre ni macam satu kontrak komunikasi antara anda sebagai penulis dan pembaca anda. Apa sebenarnya maksud genre ni? Ia bukan sekadar format luaran tau. Ia adalah satu bentuk komunikasi yang dipersetujui dan difahami oleh komuniti sarjana dalam sesuatu bidang. Jadi, bila anda pilih genre yang betul, contohnya format laporan, anda seolah-olah sedang beritahu pembaca, "Hey, ini cara saya akan bentangkan hujah dan bukti saya." Dan pembaca pula dah tahu macam mana nak faham dan nilai kerja anda. Jadi, apa untungnya bila anda faham semua ni? Pertama, ia bagi anda satu struktur yang jelas. Tak adalah main tulis je. Penulisan anda akan jadi lebih telus dan nampak lebih berwibawa. Dan yang paling penting, ia menunjukkan yang anda faham cara bidang anda berfikir dan membina ilmu. Ini bukan lagi soal pandai menulis ayat, tapi ini soal pemikiran intelektual yang mendalam. Okey, kalau genre tu kita ibaratkan sebagai strukturnya, ada satu lagi komponen yang sama penting, wacana. Cuba fikirkan, wacana ni sebagai satu perbualan ilmiah yang sangat besar dan tak pernah berhenti yang sentiasa berlaku dalam bidang anda. Dan konsep ni, ia memang boleh ubah segala-galanya. Tiba-tiba, menulis bukan lagi satu tugasan yang anda buat seorang diri depan laptop. Sebaliknya, ia adalah penyertaan aktif anda dalam satu dialog yang sedang berjalan. Setiap kali anda menulis, anda sebenarnya sedang membalas, mencabar atau menambah kepada idea-idea sarjana lain. Nak nampak beza dia dengan lagi jelas? Bayangkan macam ni, genre ialah structure, iaitu bagaimana anda sampaikan idea anda. Wacana pula ialah perbualan, iaitu mengapa idea anda tu penting dan jadi apa kesannya. Kalau anda handal bab genre tapi tak faham wacana, tulisan anda mungkin nampak kemas, tapi ia akan rasa kosong dari segi sumbangan intelektual. Baiklah, cukuplah dengan teori. Sekarang, jom kita tengok macam mana konsep-konsep ni berfungsi dalam tugasan sebenar. Mari kita bedah 2 contoh genre akademik yang paling biasa kita jumpa. Pertama, esei hujahan. Ini bukan sekadar cerita tau. Ia mesti bermula dengan pernyataan tesis yang tajam dan jelas. Kemudian, setiap perenggan badan mesti ada formula ni. Tuntutan, sokong dengan bukti dan yang paling penting, analisis daripada anda sendiri. Akhir sekali, kesimpulan yang bukan sekadar mengulang tapi mensintesis semua hujah anda. Genre ni memang dicipta khusus untuk meyakinkan pembaca.
Genre kedua, yang ni ramai orang terperangkap, sorotan literatur. Ramai yang buat pendekatan yang lemah, iaitu hanya senaraikan sumber satu persatu. Penulis A kata ini, penulis B kata itu cuma koleksi nota. Sorotan literatur yang kuat bukan macam tu. Ia adalah satu sintesis kritikal. Anda gabungkan pandangan-pandangan berbeza mengikut tema, anda cari corak, dan yang paling kritikal, anda cari jurang di mana ruang untuk sumbangan baharu anda. Sekarang, jom kita gabungkan kedua-dua idea hebat ni, genre dan wacana menjadi satu strategi praktikal yang akan bantu anda masuk ke dalam dialog akademik dengan lebih yakin. Strategi ini sangat berkesan dan ia dikenali sebagai kerangka mereka katakan, saya katakan. Ini adalah cara yang paling mudah untuk letakkan hujah anda dalam konteks perbualan ilmiah yang lebih besar. Cara ia berfungsi macam ni. Bahagian mereka katakan ialah di mana anda tunjukkan landscape perdebatan yang sedia ada. Anda jelaskan apa yang sarjana lain dah bincangkan. Anda buktikan yang anda tak menulis dalam vacuum. Kemudian, barulah masuk bahagian saya katakan. Inilah pentas untuk anda. Inilah sumbangan unik anda, hujah baru anda atau analisis kritis anda sebagai respons. Ingat, suara akademik anda hanya akan benar-benar berautoriti bila ia diletakkan dalam konteks perbualan ini. Jadi, apa mesej utamanya? Ia adalah anjakkan pemikiran ini. Fikirkan sejenak. Menulis adalah satu penyertaan aktif dalam pembinaan ilmu, bukan sekadar nak siapkan tugasan ikut format. Dengan kata lain, anda bukan lagi sekadar seorang pelajar, tetapi anda adalah seorang sarjana muda yang sedang menyumbang kepada bidang anda. Besar kan anjakan tu? Jadi, kita akhiri dengan soalan ini untuk anda renungkan. Setiap tugasan, setiap kertas kerja adalah peluang untuk anda masuk ke dalam gelanggang perbualan ilmiah. Dengan memahami genre sebagai struktur dan wacana sebagai perbualan, anda kini ada alat yang betul untuk pastikan suara anda didengari. Jadi, untuk tugasan anda yang seterusnya, apa yang akan anda katakan?